Bagi sesiapa yang ada bajet sekitar RM100,000, Topper disarankan untuk sifat item 250 gram macam ni. Ni adalah item 250 gram. Jadi apa yang Topper boleh buat melalui 250 gram ni Topper? Bagi Topper adalah business owner, Topper boleh mulakan bisnes bila-bila masa sahaja. Jadi bagi business owner ni boleh sipel lah sikit-sikit bajet tu kan. Daripada keuntungan perniagaan tu sipel, dia boleh keluarkan item 250 gram. Dan 250 gram ni Topper boleh buka. Kalau ada restoran boleh buka restoran sebutir lagi. Kalau Topper ada buat secara macam franchise, boleh buka cawangan yang satu lagi. Nah, Alhamdulillah Topper, ada rakan saya, dia kerja kontraktor, dia sipir 50 gram. Nah, 50 gram ni banyak keping lah. Jadi apabila dia ada projek, dia jual 50 gram ni sebagai modal untuk dia buat renovation, nanti dia akan dapat payment daripada customer, maka dia pergi tebus balik emas dia tu. Dia pergi pajak ke Damah, nah, dia dapat modal, dia buat renovation rumah, jadi payment dapat dia pergi tebus emas, dia ada lagi baki dia pergi beli lagi emas dia. Jadi emas dia sentiasa bertambah lah. Dia emas dia ni dijadikan sebagai modal tu kan. Jadi boleh jadikan sebagai modal. Yang kedua Topeng, emas 100 gram ni Topeng boleh dijadikan sebagai deposit untuk Topeng beli bina rumah, ataupun deposit untuk Topeng, ataupun bajet untuk Topeng beli tanah. Nak beli tanah ni mahal Topeng lah ni. Dulu tanah dalam 30,000, 40,000, lah ni 80,000, 90,000, 100,000 Topeng. Jadi 250 gram ni nilai dia sekitar 100,000, boleh beli tanah dah Topeng, boleh beli tanah. Malah ada dealer rakan saya Topeng, dia membina sebuah rumah sewa dengan 250 gram. Cik Bashir Mansur, dia simpan sekitar 500 gram. Dia dapat bina 2 biji rumah sewa. Maksudnya sebiji rumah sewa dia habiskan dengan nilai 250 gram. Jadi bagi sesiapa yang ada bajet sekitar 100,000, boleh beku ke dalam bentuk gold bar 250 gram, dan boleh jadikan sebagai modal bisnes, boleh dijadikan sebagai modal untuk Topeng beli aset yang lebih bernilai, itu tanah ataupun tujuan untuk membina rumah. Jadi anda kata Topeng berminat untuk dapatkan item 250 gram ni, boleh contact saya, insyaAllah saya akan bantu sebaiknya Topeng. 250 gram ni bagus Topeng, sebab apa? Spread value dia nipis, 6% saja. Kalau Topeng beli hari ni, jual hari ni, beli hari ni jual esok dah. Beli hari ni 100,000, jual esok, dia tolak 6% saja. Sebab apa? Spread value dia nipis saja. Tapi kalau Topeng simpan untuk jaga masa yang panjang, dia lebih beruntung, lebih bernilai lah. Sebab apa Topeng? Untuk 250 gram ni, 5 tahun lepas baru 50,000. Sekarang dah jadi 100,000. Kalau jual pun, tolak spread value 6%, masih lagi untung sebanyak 44,000. Dalam tempoh masa 5 tahun sahaja. Jadi anda kata Topeng berminat untuk dapatkan item 250 gram, boleh kontak saya insyaAllah. Assalamualaikum.